Konflik dalam filem ni tak challenging enough. Hey, what is up my good people? Okay, aku baru saja lepas menonton filem Badak yang diarahkan oleh M. Raihan Halim yang sebelum ini pernah mengarahkan filem La Luna. So far aku nak cakap, okay, kita orang baru lepas tonton filem ni dekat TGV1 utama. Dan pada sesiapa yang nak menonton filem Badak ataupun apa pun saja filem-filem berbahasa yang lain, korang boleh pergi ke program-program TGV terdekat dengan korang. Alright, enjoy. Dan yes, untuk filem Badak ni, first benda yang paling aku suka tentang filem ni adalah the title character himself, Shahrizi Sam sebagai Badak. Ni dia berubah 180 darjah kan, tapi dalam ni dia berubah menjadi seorang bapa yang mempunyai badan yang sangat deadbot, daripada godbot jadi deadbot. And apa yang bestnya bukan sebab Shahrizi Sam tu tau, tapi macam mana dia berekspresif melalui setiap babak-babak dekat dalam filem ni. Dia adalah tunjang utamalah dekat dalam filem ni. And then yang kedua yang aku suka dalam filem ni, technically filem ni dia macam musical. Sebab walaupun dia cerita tentang orang pekak, tapi dia nak relatekan dengan muzik juga dalam filem ni. Dan muzik yang dikatakan dalam filem ni adalah muzik hip hop, which is bertepatan sebab dia menggunakan kampung baru sebagai premis, sebagai latar belakang dekat dalam filem ini. Dan watak anak kepada Shahrizi Sam ni mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang rapper. Untuk siap ada dapat offer untuk buka open show Joe Flizzo lah apa semua. It's a very, orang kata, common concept lah tentang seorang anak mempunyai impian tapi tidak sebetul-betulnya direstui oleh bapa dia apa semua kan. Cuma bezanya dalam filem ni, kita tengok hip hop, and then Shahrizi Sam dia localize. It's bagi aku agak nice. Then yang ketiga yang aku suka is the overall look, the visual of this film. Bagi aku ni penting sebab filem yang sedih, melodramatik macam ni, kau memerlukan sebuah visual yang cantik, yang memadai untuk kau nak tonton dekat pawagam di layar yang besar. So visual shot-shot tu penting. All the technical part tu semua memang cantik dalam filem ni. Sangat bersesuaian untuk nak tonton dekat wayang. Aku rasakan macam the conflict dalam filem ni tak challenging enough. Tunjukkan macam mana watak-watak ni semua nak menerima setiap apa yang terjadi dekat diri diorang dalam filem ni. So bagi aku pertengahan filem sampai nak ke hujung sikit tu, dia ada sedikit macam rasa kurang sikit sebab dia tak challenging enough bagi aku. Rating per 10 aku untuk filem ni, aku boleh bagi 8.5/10 bintang. Alright.